Ramai buyer rasa rumah tu mampu. Tapi bila dah nak sign, terus kata, kenapa mahal sangat ni? Sebab satu benda, cost hidden. Hakikatnya, harga rumah bukan kos sebenar beli rumah. Ada kos yang buyer selalu tak diberitahu atau tak faham dari awal. Contohnya, kos guaman SPA and loan, duty setem, MRTA atau MRTT, yuran penilaian bank, cost disbursement and admin. Masalahnya bukan buyer tak mampu. Masalahnya buyer tak diberi penerangan betul dari awal. Bila ejen tak explain, buyer jadi terkejut. Bila buyer terkejut, deal sangkut. Di Hebat Realtors, benda pertama kami buat ialah educate buyer tentang semua kos upfront. Tak ada kejutan. Tak ada drama last minute. Sebab buyer yang faham, lebih yakin, lebih bersedia dan lebih mudah lulus and sign. Kalau you nak belajar cara guide buyer dengan betul dan elakkan deal mati sebab cost hidden, you kena ada sistem and mentor yang betul. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.